Good morning guys. Hari ni hari kedua bagi Pak Cu dengan Cu. Hari ketiga bagi saya. Hari ni plan dia, apa plan dia? Kau nak pergi Masjid Songkla. Lepas tu nak pergi Puak Chang Garden. Puak Chang Lee Garden. Lee Garden malam. Masak kaki tu hang lebat. Kita naik tuk-tuk yang sama. Siapa sakit hari ni? Siapa sakit? Cek. Cek mama. Okay. Pagi ni hujan Oi, lagu ekspedisi pula kan. Okay, lagu Aliang malam nanti. Ni yang tinggal. Ni yang tinggal. Low budget. Mak kata Amin low budget. Duit mamnya dia kata je ya. Tak boleh beli mainan dah. Duit dah habis. Dia ambil 20 je. 20 sama dengan RM20. Aliang belum panas lagi pagi ni. Mendung hari. Tengok hari mendung. Hujan semakin merancak. Tu bang, lipat tu. Jangkut. Ya. Tempias guys, tempias. Wah, hujan. Okey, ni cara pasang yang betul. Okay, thank you. Tom yum. Macam kat Malaysia tak ada. Sekarang kita makan dekat sebelah Masjid Songkla. Hari ni I order besul goreng dengan daging. Dalam ada juga. Dengan air dia. Air kopi ais. Ada makan apa? Makan nasi dia dengan fry. Okay, kita ada air coconut shake, Melaka, Selembang. Air ni kat mamak pun ada. Tadi dah makan nasi daging lembu rebus. Sedap. So, memandangkan hujan masih turun, kita tambah lagi order. Cover line. Daging masak selasih. Saya rasa macam mana? Ni macam menarik. Tadi saya dah gaul. Oh, sup tulang ni tak ada. Macam daging bakar. Ya, Itu tak ada. mantap. Bye. Okey, sudah. Perut dah kenyang, hati dah senang. Kita pergi next destination. Jom. Okey, perut sudah kenyang, hati sudah riang. Kedai makan ni best. Saya bagi 5 bintang. Sedap, sarapan macam makan tengah hari, hujan-hujan. Okey, kedai makan ni sebelah Masjid Songkla. Tiga. Menembak tempatnya. Kita orang ni duk fikir lah, ni apa benda lah tempat ni. Tembaknya kat mana? Dalam tu. Kat hati. Siapa yang tembak? Okey, kita meninggalkan tempat ni dengan 1001 persoalan. Bye-bye. Siapa yang nak menembak boleh ke sini Hidup lagu joget. Lagu ekspedisi lemau. Ngantuk. Ui. Macam langit ya.
berada di Lee Garden Shopping Mall. Alia, bye-bye. Sini, situ. Cepat. Okay, kita dah keluar daripada Lee Garden. Tak ada apa. Dah sekarang. Tak ada apa sangat pun. So kita jalan-jalan kat luar ni lah. Jalan sampai ambil gambar je. Baru lepas hujan, jalan boleh cak lagi. Ada nak beli ke? Nak? Wah, nak beli tu. Oh, good. Alia beli apa? Jadi tanya. Ya apa? Sekarang kita berada video. Sekarang kita berada di Central Hatnyai. Okay, yang ini memang boleh shopping. Mami dah tukar duit. Alia, shopping lah puan. Selamat datang ke Sungai Wang. Inilah tempat dia tunggu. Kedai fisi. Kat sini ada 3 kedai. Kita orang dah survey lah. Kalau kita pergi tengok. Pusing. Beli roti, beli kek. Baba bayar. Yeay. Lapar. Oh. Ya apa tu? Ni. Oh. Tengok ni. 1 hour later. Kami okey? Macam makin lama pula. Kita tunggu Kak Ami je ni. Bukan kami. Tu, mama ada. Buy Berapa? one, free one. Dalam RM13. Apa tu? Fresh oil. 3.29 dengan bedak dengan wangi. Wangi tak ni? Bayar lah. Nanti kan habis duitnya. Shopping. Paper bag 20 sen. Sama dengan Malaysia guys. Tak tahu lah beli apa. Tak nak beli apa. Ui, banyak oh. A few hour later. Jeng. Yeay. Haus. Ami, beli apa? Tak beli apa. Haus, lapar. Apa ni? Apa beli ni? Dia mall ni macam air Putrajaya lah. Tapi kita ada ni tau, pameran motor. Oh lawannya serba hitam. ไม่ว่าจะเป็น Honda Big Wing รถไฟ lawa. Wah, Alia tengok helmet lawannya. Comel ni helmet ni. Wow. Bestnya. Harga dia bersama dengan Malaysia dalam 200 lebih. Ini kalau jatuh ni, Cala ni menangis ni. Oh, lakau dia. Dah jumpa kedai saya. Muka ada senyum. Tengok pening. Nak ambil A520 MKB2 ke MA Pro? Yang diimpikan akhirnya tercapai. Apa tu? Ni motherboard untuk PC. Ni kalau tengok ni dia. Ni untuk casing MATX boleh pakai benda ni. Benda ni support lah Ryzen AMD semua kalau korang nak pakai. Kalau harga Malaysia
Berdasarkan daripada Shopee, harga dia hari tu tengok 264. Tapi kat Thailand ni 1,600. 1,600 ni dalam 190, 170, 80 tu lah. So jimat sikit berapa RM20 tu. Saya dah kena 1,100. Lepas tu berapa tu 400. Bye. Moshi Moshi. Kita pergi Moshi Moshi Alia. Nah, tak maulah besar-besar, kecil-kecil je. Boleh kecil-kecil je Wah, patung. Yeay, dapat apa tu? Alia tidur di atas tutup. Sekarang kita ambil pergi camp gajah dekat elephant camp. Aku tak tahu nama. Tapi kita dah tengok dia. Sekarang ni kita nak masuk tempat camp dulu. Jadi kita tengok ada apa nanti kat sana. Mata dah marah. Dah sampai di Chang Kompeng. Okey, nak tahu dekat ke tak? Bau gajah tu, tai gajah dah dekat, sedap. Membak harum. Kap. Wih, monyet. Mana? Malu-malu kucing. Malu lah, tak payah. Alright, sekarang dah sampai di Chang Puak Camp. Untuk saya dan Alia first time, untuk diorang semua dah berkali-kali time. Dia nak join. So jom kita tengok apa yang menarik dalam. Okey? Dah sabar tak nak tengok? Woi, tadi tidur. Okey, jom lompat. Lompat. Oh. Okey, macam mana bunyi monyet? Oh, apa tu? Alah. iPhone show 300 baht seorang. Bersama je dengan Monkey Show. Tapi Monkey Show bapak dia kata tengok. Tu je. Sini buat dia. Ini hari-hari buat show. Kan? Listen to see. Sikit lagi. Abang kena. Tak kena terus. Tu baru kena. Ayah bunyi sama je. Okey, nak bawa Alia tengok gajah. 2 tahun lebih dah dapat tengok gajah. Kita dulu. Ya, nyon. Comelnya. Aku takut pula tengok mata dia. Pandai. Muat lagi. Muat sekali? Okey, sementara kita tunggu show gajah, kita tengok gajah yang ni dulu lah. Alia pun dia macam tak takut kan. Tapi lama je macam okey je. First time dia tengok gajah sebesar-besar ni depan mata. Hello. Ada lagi satu ni ini ke nak ni? Ya, penat tunjuk gajah. Yang kau nak tengok monyet juga. Oh ini, ini yang Monyet banyak lah kat Selangor. Kau tengok atas pokok. Kedamai pada monyet. Itulah. Rembat rambutan pula tu. Ini sekolah apa ni? Dewan sekolah ke? Okey, sekarang kita berada di Dewan Sekolah. Kita tengok pertunjukan hari sukan sekolah. Yeay, dah sabar. Alia,
One, two, three, action. One, two, three, action. Jika berikan action anda, start action begini. Lepas saya start. So, lihat. Terima kasih Gajah menghiburkan kami. Hibur lah. Saya terhibur lah tengok dia punya persembahan kan. Pandai kan Gajah, tapi dalam masa yang sama kesian juga sebenarnya tengok Gajah kan. Tu yang tadi ada yang tak record. Sebab bila dia tak masukkan bola tu, dia macam kena marah kan. Untuk masukkan bola tu macam kesian kan. Nak ada footage boleh minta je. Saya ada sampai Zat. Tapi itulah kitaran hidup, saling memerlukan. Sekali dia datang lagi. Kesian Gajah. Sekarang kita nak pergi ke ceremony paling besar, Pasawang. 7-Eleven Pasawang. Ya, mana? Shopping kita. Buat tu daging tu ayam mana? Ayam satu, dua. Ayam Tak berapa? apa je tadi. Saya nak dua juga tu yang boleh paper tu. Dah bersimpan nanti. Ini untuk Alia. Wah. Bagi siapa minum? Bagi patut minum. Aush.
famous di Malaysia. Ini tapi kena syarat yang ni ya. Halal produk. Yang itu tak halal. Tahu tak? Babi Mai. Banyak beli? Tak, beli burger je. Tak ada bajet. Yeay, shopping. Shopping coklat Langkawi. Chicken, spicy chicken skin. Ada halal. Dia kalau Thailand lain lah. Spicy chicken and skin. This is our lunch for today. Jam 5.50 waktu Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Kau ni mudah tipu lah. Apa ke sis? Nampak lah. Kalau kau punya mana kau? Hari kedua. Penat. Ya. Ni paling penat. Penat ya hari ni. Saya dah barai tapi janji dapat motherboard. Cakap kak, hotdog tinggal. Hotdog. Tak ada rezeki kan. Balik hotel kita mandi dulu. Tengok Alia mandi dengan sabun buih. Alright, untuk dinner malam ni kita makan di apa? Kaitot Decha. Yeah, hari hujan. Semua kelaparan. No. Lampu je. Lah payahlah waktu yang marah. Uish. Okay, jemput makan. Alia makan. Alia, kaitut. Ini menu kita hari malam ni Okey, terima kasih. Kam kan? Sian Alia, nanti kita bawa kicap untuk Alia, okey? Sotong salad. Thailand. Paprik seafood. Ni Thailand. Thailand ikan masin. Kalau dah jauh sampai, udang. Mana dulu? Panas lagi. Sedap. Tahu sedap. Memang abel. Sini. Kenyang sangat. Aduh. Okay, dah kenyang guys. Alhamdulillah. Lauk sedap. Okey, perut dah kenyang. Jalan kaki. Pergi ke mana ni? Yo, exercise guys. Jogging, jogging. Alia jogging. Dah kenyang. Inilah dia. Hari ni hari Isnin. Agak kosong jalan kat sini. Lengang. Pukul 9 malam waktu Hatnyai. Nampak? Kosong guys. Tak ada kata-kata lepas makan? Tak ada. Aku kekenyangan. Ini malam kita punya Hatnyai. Right, so kita menikmati malam Hatnyai Kita jalan tengok. Oh, penuh-penuh massage. On the way. Ha? On the way. Hujan, malam ni hujan lagi. So kita masuk balik Lee Gardens. Krem ah. Shopping apa tu? Oleh-oleh. Shopping.
Okey, Alia kat mana ni? Ni kan okey. Alia tengah ambil gambar. Sebentar dia tunggu yang semua ambil barang. Tak tanya tak? Ada kata sedikit tak? Ya, kejap. Ni sudah lagi. Wah, nak beranak massage. Jangan jauh esok kan. Yang lainnya. Oh, itu apa? Nama. Apa dia panggil mama? Grandpa Shark Grandpa Shark Grandpa Shark Grandpa Shark. Dah pun nyanyi sendiri. Ya, apa? Awak lupa dalam lagu ni channel Alia. Kita jalan sendiri. Okay, bye. Bye jam. Bye. Bye. Muah. Sini.